Hai guys, apa khabar semua? So hari ni episod lain sikit daripada yang lain. Sebab seperti mana yang korang nampak, tajuk video ni aku nak review helmet. Okay, mana helmet tu? Ini dia helmet dia. So helmet ni ialah daripada KHI. Kita buka dulu helmet apa. Okay, ni bubble wrap dia tu. Ini visor. Okay, ni helmet je. Okay. Apa lagi dalam kotak? Okey, sekejap. Oh, okey. Dia ada bagi keychain. So, helmet ni ialah helmet full face. Nama dia ialah K120. Korang mesti tak sabar nak tengok kan? Oh, yo, cantik weh. Okey, aku bagi tengok sekejap. Wah, cantik weh. Color gold tau. Helmet ni tak silap aku dia ada 3 pilihan. So aku pilih yang color gold ni sebab aku tak pernah ada helmet color gold lagi. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kat biro helmet ni dulu lah. Baik kan? Okey, aku akan cerita spek helmet ni dulu. Helmet ni material dia ialah ABS. So dia plastik lah, tapi dia high impactnya. So dia tahan lasak lah. Dia ada inner padding. So kalau korang boleh nampak, inner padding dia ialah detachable. So korang boleh tanggal lah. So senang untuk korang basuh. Kan pakai full face helmet kan berpeluh-peluh kan. So bila dah lama kan dia akan bila berpeluh kan akan berbau. So korang boleh tanggal and basuh. Okey, selain daripada inner padding tu, visor dia ialah polycarbonate. Macam yang korang nampak kan? Nampak kan ada dot ni kan? Dia adalah pin lock. Ya, pakai untuk daripada fogging tu kan, korang boleh letak benda tu. Weh, berkilat weh. So helmet ni didatangi dengan dua visor. Satu visor clear, obviously bila korang beli. And lagi satu ialah dark tint visor ni. Dia ada dua pilihan je. First impression aku bila pegang helmet ni, ringan gila weh pada aku. Untuk full face helmet. Kau tahu berat dia berapa? 1500 gram. So dalam 1.5 kilo. Plus minus lah 50 gram dekat situ. Okay, next dia punya buckle ialah fast track quick release system. Dia boleh tarik lah. Dia tarik. So dia kalau nak masukkan balik tu dia macam macam tu je. So korang boleh adjust nak ketat-ketat dekat tali ni. Tali bawah ni kan. Korang boleh tarik untuk ketatkan. Okay, safety rating untuk helmet ni ialah korang boleh nampak dekat belakang ni. ECE R22-06. So yang ni adalah safety rating yang baru yang dikeluarkan. So KHI dia dah approve dengan rating ni. Dia buat high impact test. Tak silap aku yang 45 degree high impact test. Okay, untuk pengetahuan korang, saiz helmet ni ada dua saiz. Yang aku punya ni saiz L, 59 hingga 60 cm. And dia ada lagi satu besar sikit, XL, 61 cm hingga 62 cm. Okey, sekarang kita cerita dia punya feature dia. Seperti mana yang korang nampak, aku ambil color gold. Dia ada ni kan. Korang nampak ada gold, ada kelabu, ada hitam, merah, and lambang KHI tu ada biru sikit, yang putih sikit. So dominant color dekat helmet ni dia adalah color gold ni. Okey, helmet ni nampak ni, dia ada air vent. Ada dua tau. Satu depan and then satu lagi atas. Atas ni. Laluan angin tu yang depan ni dia akan pergi directly dekat korang punya ni lah, muka lah, untuk better ventilation untuk korang bernafas. And atas ni dia akan lalu atas ni, lalu atas ni dia akan pergi dekat exhaust. Exhaust. Helmet pun ada exhaust. Exhaust belakang ni. So kepala korang sejuk lah, tak adalah berpeluh-peluh sangat kan pakai helmet. Mesti korang tunggu aku nak pakai helmet ni. Selalunya bila aku pakai helmet, aku akan buka visor dulu. Aku akan pegang dua ni. Pegang macam ni. Tarik sikit kiri ke kanan. Tapi aku kena tanggal punya spek dulu lah. Aku tarik kiri ke kanan macam ni. Tu. Tekan. Adjust sikit atas bawah.
Handsome siut. Tutup visor. Wey. Baik. Aku rasa padding ni sangat selesa. Selesa weh. Serius selesa gila. Weh, helmet ni ringan gila untuk full face. Okey, kebayangkan daripada korang tengok video ni mesti nak tahu harga helmet ni. Ialah RM235 sahaja. Tapi aku rasa itu without visor. Kalau korang nak detail lagi harga dengan visor dia berapa, korang boleh pergi tengok dekat Shopee. Diorang ada official store diorang kat situ. Korang boleh survey lah helmet. Okay, overall helmet ni kalau korang tanya aku, memang aku puas hati lah. Aku first time nampak helmet ni, aku tengok diorang punya Instagram, tengok diorang punya Shopee kan. Macam, not bad tu helmet ni. Tapi bila aku pegang, lagi lah aku macam amazed gila. Untuk harga, price range tu, boleh dikatakan kualiti dia bagus gila. Memang recommended lah kalau korang tanya aku. Okay, next kita akan riding sikit. Kita akan tengok macam mana Jom. Aku dah pakai helmet ni pergi dan balik kerja. Nak cakap selesa tu, yes, selesa. Paling penting sekali dia punya wind noise dia tak kuat, tu yang best And korang nampak kan pipi aku macam terpinch sikit. Sebenarnya tak sakit pun. Dia okey je, ngam-ngam je. Time ni aku riding time tengah panas tau. Nak cakap tak panas tu panas, cuma dia kurang panas lah sebab airflow dia berfungsi dengan baik. Okay guys, aku rasa sampai sini je video ni. Terima kasih kepada pihak KHI kerana telah hantar helmet ni untuk aku review. Terima kasih KHI, terbaik lah helmet korang, memang best lah. Okay, macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao!